Apa khabar semua? Salam sejahtera sekali lagi. Ini adalah saingan Piala Malaysia. Pusingan 16. Perlawanan pertama, Pulau Pinang dan Kuching City yang akan berentam di Stadium Bandaraya Pulau Pinang Georgetown pada hari ini untuk menentukan pasukan yang boleh membawa bekalan ke Kuching nanti. Seperti mana yang kita pernah lihat ketika dia di Pahang dulu. Cantik daripada Kamil Jasser. Dihantar ke tengah, lambungan Douglas. Peluang sebenarnya di situ untuk Alif. Dia tidak dapat menghalakan tepat ke arah gol kerana tidak dapat mengimbangkan badannya di bahagian far post itu. Anda lihat delivery ini daripada Douglas. Onside ataupun offside tidak pasti, tapi ketika ini sudah pun offside Alif. Tadukan yang baik. Oh, mungkin ada kebebasan di sini. Adakah ini Alif? Near post. Wow. Peluang untuk Alif. Soalannya adakah dia offside ataupun onside. Nampak seperti onside, tidak ada bendera. Dan itu mungkin sebab kenapa dia meminta maaf kepada penyokong-penyokong yang hadir pada hari ini dengan senyuman. Lihat ya, dia onside. Petrus Shitembi dengan delivery agak baik. Dia post, mudah untuk... Oh, kesilapan Ramdan di situ. Lihat kedudukan ini dan rembatan daripada Ramadan Saifullah. Dia recover balik. Pujian untuk Ramdan. Kesilapan yang ditebus serta-merta. Lihat kali pertama dan kemudiannya dia melebarkan lagi kakinya untuk menafikan percubaan daripada Ramadan Saifullah di sini. Dia pos peluang. No. Yuki Tanigawa. Lihat sekali lagi. In swinger tandukan Ronald Ngawanja, Yuki Tanigawa. Dan gawang yang tidak terkawal di situ terjaya dilakukan Daniel Asri. Ini adalah Ramadan. Percubaan yang sedikit tersasar sekali lagi ke sebelah kiri. Kali terakhir kita lihat percubaan Yuki Tanigawa yang diselamatkan. Kali ini Ramadan Saifullah tak dinafikan peluang-peluang terbaik dihasilkan oleh Kuching pada ketika ini. Free ini mungkin khas untuk Stefano Brundo dalam kawasan penalti. Import dari Brazil, Eric Brandon. Delivery awal. Tandukan Douglas Coutinho. Jaringan debut untuk beliau. Dia tampil seperti mana Wan Rohani, Wan Ismail mengatakan. Dia mengharapkan Douglas Coutinho dapat mempamerkan aksi yang terbaik. Ini bukan sekadar terbaik, saudara. Ini adalah the best case scenario. Outcome di mana Douglas Coutinho mencatatkan jaringan dalam penampilan pertamanya. Masuk Gabriel Nistroy, hantaran awal. Ramdan sekali lagi menunjukkan tangannya adalah tangan yang paling selamat pada ketika ini apabila bola itu sampai ke dakapannya. Ronald Ngawanja seolah-olah melakukan dummy di situ, tapi bijak daripada João Pedro. Dihantar ke tengah, ada ruang kosong yang ditinggalkan Ramadan. Percubaan daripada Petrus. Terus ke dakapan Ramdan sekali lagi. Yang membuktikan dia sentiasa meletakkan tahap konsentrasi ini agak tinggi untuk membaca percubaan-percubaan jarak jauh seumpama ini. Oh, cantik. Ini adalah satu risiko. Lihat Dylan Wenzel Halls di situ. Mungkin ada percubaan dihadang Jose Portiria dari sebelah kanan dan sayang sekali Douglas juga ada dalam kawasan terdekat. Tapi Jose Portiria memilih untuk melakukan percubaan dan saya kira itu pilihan yang tepat. Cuma hadangan daripada pemain Kuching harus diberikan pujian dalam pada mereka banyak mengorbankan pemain naik ke atas. Anda lihat kekosongan yang ditinggalkan. Ini adalah Firdaus Sayadi. Mungkin untuk Douglas di situ. Tak lepas James Okosa. Firdaus dengan sliding tackle berjaya mendapatkan bola dan akhirnya percubaan Douglas yang saya kira agak liar. Turning yang baik daripada Ramadan Saifullah. Ada 3 option dalam kawasan penalti. Dibiarkan di situ Ronald Ngawanja dalam kedudukan yang baik seperti tadi. Mungkin dapat menghasilkan percubaan. Ini adalah Moses Satede.
Peluang terbaik untuk Kuching City. Dan dari segi penciptaan peluang harus diberikan pujian, dan juga dalam kebangkitan Pulau Pinang untuk musim ataupun tahun 2026. Dylan Wenzel Hall dalam kedudukan onside. Untuk jaringan yang kedua dapat dihasilkan dalam waktu kecederaan. Dia berjaya membuatkan Wan Rohaimi, Wan Ismail menari-nari di luar padang. Tapi persoalan paling penting, adakah dia onside ataupun tidak pada saat bola itu dilepaskan. Onside atau tidak sekalipun, itu adalah satu finishing yang agak klinikal. Dia tidak perlukan banyak peluang. Satu peluang, satu gol. Semudah itu untuk Dylan Wenzel Halls. Namun pemeriksaan rapi akan dilakukan di sini oleh VAR. Dan saya kira jaringan dibatalkan. Sayang sekali untuk Penang. Dan segalanya yang diraikan sebentar tadi, sepakan penjuru yang akan diambil. Bola keluar daripada kawasan permainan sebentar tadi. Sedikit pembetulan. Kebahagiaan far post di atas garisan, dan ada dakwaan handball daripada Faith Friday yang tidak dilayan. Dan sudah pun ada whistle terlebih dahulu daripada pengadil. Dan akhirnya keputusan 1-0 untuk Wan Rohaimi, Wan Ismail yang dibawa sebagai bekalan ke Kuching. Satu kemenangan yang cukup berharga. Tahniah Pulau Pinang 1, pasukan Kuching City 0. Sekian saja, kita jumpa lagi di perlawanan pusingan kedua nanti.